Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatin Hanis. Saya akan membentangkan analisis berkaitan keutuhan wacana dan petikan dalam teks. Dan saya Zahirah Kristina binti Muhammad Zamri akan membentangkan tentang rujukan dan kejelasan perisian berdasarkan lampiran yang diberikan. Baiklah, sebelum saya membentangkan mengenai analisis keutuhan wacana dalam teks, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengenalan keutuhan wacana. Pertama sekali, keutuhan wacana merupakan salah satu aspek penting dalam analisis bahasa dan penyelesaian ilmiah. Keutuhan wacana bermaksud kesepaduan dan hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam sesuatu teks yang membentuk makna yang jelas, tersusun dan mudah difahami. Dalam erti kata lain, keutuhan wacana memastikan setiap ayat dan perenggan saling berkait dan menyampaikan mesej secara menyeluruh tanpa menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Dari sudut kepentingan, keutuhan wacana amat penting dalam penulisan kerana dapat menjamin idea disampaikan secara logik, berterutan dan berkesinambungan. Selain itu, teks yang memiliki keutuhan wacana yang baik akan lebih mudah difahami dan meyakinkan kerana setiap idea disusun dengan tersusun serta berpaut antara satu sama lain. Seterusnya, menurut dua tokoh linguistik terkenal iaitu Halliday dan Hassan pada tahun 1976, keutuhan wacana terbina melalui dua unsur utama iaitu kohesi dan koheren. Kohesi merujuk kepada hubungan dari segi bentuk bahasa, contohnya struktur ayat, penggunaan kata ganti nama atau penanda wacana yang menghubungkan idea. Manakala koheren pula berkaitan dengan hubungan makna dan idea, iaitu bagaimana isi disusun supaya dapat difahami secara menyeluruh dan logik. Dalam menganalisis keutuhan wacana, terdapat 4 aspek utama yang perlu diberi perhatian. Aspek yang pertama ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik menekankan keselarasan makna dan kesinambungan idea dalam teks. Setiap ayat perlu saling melengkapi agar mesej yang disampaikan jelas dan relevan. Aspek yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal berkaitan dengan pemilihan perkataan, penggunaan kata yang tepat, pengulangan yang sesuai dan sinonim, serta antonim yang berkesan dapat mengekalkan fokus dan kekuatan tema dalam teks. Aspek yang ketiga pula ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal menumpukan kepada struktur ayat yang betul dan penggunaan tata bahasa yang gramatis. Penanda wacana seperti selain itu, rentetan itu dan seterusnya membantu menjalin hubungan antara ayat dan perenggan. Akhir sekali, aspek yang keempat ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi berkaitan dengan bunyi dan sebutan. Dalam wacana lisan, intonasi dan irama bahasa memainkan peranan penting untuk memastikan penyampaian mesej menjadi lebih jelas, menarik dan berkesan. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai analisis keutuhan wacana berdasarkan petikan yang membincangkan keberkesanan teknologi multimedia dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Analisis ini merangkumi 4 aspek utama iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Yang pertama, saya akan membincangkan mengenai keutuhan semantik. Petikan tersebut menunjukkan keutuhan semantik yang kukuh kerana semua idea tertumpu kepada satu tema utama iaitu keberkesanan teknologi multimedia dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Hubungan makna antara ayat dalam teks jelas menunjukkan kesinambungan bermula daripada pengenalan sistem pendidikan dan KSSR, seterusnya kepada penerapan teknologi multimedia dan akhirnya kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 atau PAK 21. Selain itu, setiap ayat saling berkait dan menyokong mesej utama tanpa menyimpang daripada topik. Hubungan sebab dan akibat juga jelas digambarkan. Contohnya, penerapan teknologi multimedia membawa kepada peningkatan keberkesanan PDP. Kesinambungan makna ini menjadikan teks lebih koheren, logik dan mudah difahami oleh pembaca. Aspek yang kedua pula ialah melalui keutuhan leksikal.
Dari aspek keutuhan leksikal, penulis menggunakan pengulangan kata kunci seperti pendidikan, kurikulum multimedia, PDP, PAK21 dan kualiti. Pengulangan ini mengekalkan fokus dan tumpuan terhadap tema utama teks. Selain itu, penulis turut menggunakan kata sinonim yang memperkaya makna tanpa mengubah mesej seperti keberkesanan dan kualiti pendidikan atau penerapan teknologi dan penggunaan multimedia. Seterusnya, penanda wacana seperti selain itu, rentetan itu bagi memastikan dan dalam hal ini turut digunakan dengan tepat bagi menghubungkan ayat dan memperkukuhkan struktur wacana. Secara keseluruhannya, hubungan leksikal ini menjadikan teks berpadu, konsisten dan mantap dari segi kosakata. Aspek yang ketiga pula ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal dapat dilihat apabila teks ini tersusun dengan struktur ayat yang kemas dan tata bahasa yang betul. Penulis banyak menggunakan ayat majmuk dan kompleks untuk menyampaikan idea yang mendalam. Contohnya, dalam ayat, penulis berjaya menghubungkan setiap perenggan dengan penanda wacana yang sesuai seperti selain itu, rentetan itu bagi memastikan dan dalam hal ini. Seterusnya, penggunaan kata hubung seperti dan, yang, bagi serta kata rujukan seperti ini, itu dan tersebut menunjukkan hubungan tata bahasa yang erat antara ayat. Struktur ayat disusun mengikut pola subjek, predikat dan keterangan. Sejajar dengan norma penulisan akademik, aspek gramatikal ini membantu teks menjadi lebih lancar, tersusun dan mudah difahami. Aspek yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Dari sudut fonologi, teks ini juga mempunyai keseimbangan bunyi dan irama apabila dibaca dengan lantang. Frasa seperti pendidikan dan KSSR, teknologi multimedia serta PDP abad ke-21 menghasilkan ritma suku kata yang seimbang dan menyenangkan apabila disebut. Keselarasan bunyi vokal dan konsonan dalam frasa seperti kualiti pendidikan, keberkesanan PDP dan penerapan teknologi turut menjadikan wacana kedengaran harmoni. Oleh itu, aspek ini amat penting terutamanya dalam penyampaian lisan atau pembentangan kerana dapat menambah kejelasan sebutan dan keterbacaan teks. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai analisis bagi aspek petikan dalam teks berdasarkan gaya penulisan APA edisi ke-7 yang digunakan dalam petikan berikut. Pertama sekali, secara keseluruhannya, penulis menunjukkan penguasaan yang baik terhadap gaya APA ke-7. Setiap hujah dan fakta disertakan dengan nama penulis serta tahun penerbitan. Contohnya yang kita dapat lihat ialah seperti Nur Atirah Rosmadi dan Muhammad Zaharuddin Omar 2022, Azim Bakar 2013, Mastura Baziz 2017 dan Siti Faikah Muhammad Saleh dan Asri Harun 2022. Penggunaan yang konsisten ini menunjukkan bahawa penulis memahami kepentingan dan memberi kredit kepada sumber asal. Seterusnya, yang kedua, petikan digunakan secara relevan dan strategik. Contohnya, rujukan daripada Nur Atirah Rosmadi dan Muhammad Zaharuddin Omar 2022 menyokong perbincangan tentang pelaksanaan KSSR, manakala Mastura Baziz 2017 pula memperkukuhkan konsep kurikulum sebagai panduan melahirkan insan dinamik. Ini membuktikan bahawa penulis tidak menggunakan petikan secara rawak tetapi benar-benar menyokong idea utama teks. Seterusnya, yang ketiga, dari segi kepelbagaian sumber, penulis turut menggabungkan rujukan daripada pelbagai bentuk bahan seperti jurnal, laporan rasmi kerajaan dan buku ilmiah. Misalnya, Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 dirujuk untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, manakala Brown et al. 2016 menunjukkan penggunaan sumber antarabangsa. Kepelbagaian ini meningkatkan kredibiliti dan ketepatan akademik penulisan. Selain itu, penulis juga menggunakan dua bentuk petikan dengan betul, iaitu bentuk yang pertama ialah bentuk naratif seperti menurut Siti Zahara Ain Muhammad et al. 2018 dan bentuk kurungan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia 2013.
Kepelbagaian ini menjadikan gaya penulisan lebih semula jadi dan tidak kaku. Namun, terdapat sedikit ruang penambahbaikan daripada saya, iaitu beberapa petikan seperti menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2017 boleh dinyatakan dengan lebih lengkap dengan menyebut tajuk dokumen rasmi seperti Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi DSKP. Selain itu, rujukan antarabangsa seperti Brown et al. 2016 perlu disemak agar disenaraikan dan senarai rujukan penuh bagi mengekalkan ketidaktepatan akademik. Secara keseluruhannya, penulis telah mengaplikasikan gaya petikan dalam teks dengan keberkesanan dan konsisten mengikut format APA 7. Petikan digunakan untuk menyokong hujah, mengekalkan integriti ilmiah dan memperkukuhkan kejelasan penulisan. Oleh itu, aspek petikan dalam teks ini mencerminkan tahap penulisan akademik yang kemas, beretika dan berkualiti tinggi. Apa itu rujukan? Maksud rujukan ialah sumber maklumat atau bahan yang digunakan untuk menyokong suatu penulisan, hujah atau kajian. Rujukan biasanya diambil daripada buku, jurnal, artikel, laman web, tesis, laporan atau sumber lain yang sahih. Dalam konteks penulisan akademik, rujukan bermaksud maklumat tentang sumber yang dirujuk oleh penulis bagi menunjukkan asal-usul idea, fakta atau data yang digunakan serta mengelakkan unsur plagiat. Sumber rujukan pertama adalah seperti berikut. Hal ini bertitik tolak daripada pandangan bahawa peralatan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan keupayaan akademik murid dengan memberikan murid pengalaman pembelajaran yang berpusatkan murid dan sesuai dengan pendekatan pembelajaran masing-masing. Brown et al. 2016. Keratan artikel ini menunjukkan bahawa penulis menggunakan sitasi bagi lebih daripada 2 pengarang. Mengikut APA 7, apabila senarai pengarang melebihi 2 orang, nama pengarang kedua dan seterusnya boleh digantikan dengan et al. Selain itu, penempatan tanda koma sebelum tahun adalah betul kerana sitasi ditulis dalam kurungan dan ia mematuhi format APA yang standard. Seterusnya, sumber rujukan kedua ialah menurut Siti Zaharah Mohit et al. 2018, dalam pendidikan abad ke-21, murid dilatih untuk memiliki kemahiran yang akan digunakan pada masa akan datang melalui elemen TMK. Keratan artikel ini menunjukkan bahawa penulis tidak menulis rujukan dengan betul kerana terdapat tanda koma sebelum tahun yang tidak sepatutnya diletakkan di luar kurungan. Dalam APA 7, tanda koma sebelum tahun hanya dibenarkan apabila sitasi ditulis sepenuhnya di dalam kurungan. Kesilapan ini menunjukkan kurangnya pematuhan terhadap format rujukan yang tepat. Sumber rujukan ketiga adalah PAK 21 menurut Siti Faikah Muhammad Saleh dan Muhammad Asri Harun 2022 dikatakan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid, di mana murid bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pembelajaran mereka sementara guru berperanan sebagai fasilitator. Keratan artikel ini menunjukkan bahawa penulis tidak menulis rujukan dengan betul kerana menggunakan simbol bagi perkataan dan secara langsung. Sebenarnya, simbol dan hanya dibenarkan apabila sitasi ditulis di dalam kurungan. Selain itu, penulis juga gagal meletakkan tanda kurungan di sekitar tahun yang sepatutnya digunakan untuk membezakan maklumat rujukan dalam teks. Seterusnya, sumber rujukan keempat ialah Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai kurikulum standard yang baharu di sekolah rendah, menggantikan kurikulum yang lama. Nur Atirah Rosmadi dan Muhammad Zaharuddin Omar 2022. Keratan artikel ini menunjukkan bahawa penulis tidak menulis rujukan dengan betul kerana menggunakan perkataan dan secara langsung di dalam kurungan. Sebenarnya, dalam APA 7, apabila sitasi berada di dalam kurungan, perkataan dan perlu digantikan dengan simbol untuk mematuhi format rujukan yang betul. Akhir sekali, sumber rujukan kelima menunjukkan bahawa penulis tidak menulis rujukan dengan betul kerana tajuk jurnal tidak dicondongkan. Mengikut sistem rujukan terkini iaitu APA 7, tajuk jurnal atau buku perlu ditulis dalam bentuk italik bagi membezakan tajuk daripada maklumat lain dan mengekalkan keseragaman dalam penulisan akademik. Pematuhan format ini penting untuk mengekalkan ketepatan dan kredibiliti penulisan akademik. Yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Penggunaan bahasa komunikatif yang formal merujuk kepada cara penyampaian maklumat yang menggunakan laras bahasa sopan, beradab dan menepati tata cara bahasa ilmiah.
Bahasa formal menekankan ketepatan struktur tata bahasa, pemilihan kosakata yang sesuai serta pengelakan daripada unsur bahasa percakapan atau emosi. Antara contoh ayat dari lampiran ialah pendidikan abad ke-21 menuntut guru untuk bergerak seiring dengan perubahan teknologi dan pedagogi terkini. Transformasi pedagogi perlu dilaksanakan kerana murid-murid di sekolah kini adalah ahli masyarakat digital native yang terdedah kepada teknologi sejak lahir. Ayat ini menunjukkan penggunaan bahasa formal melalui istilah ilmiah seperti pedagogi dan transformasi. Struktur ayatnya kemas, objektif dan tidak dipengaruhi emosi. Gaya penulisan ini mencerminkan komunikasi akademik yang profesional, jelas dan berautoriti. Selain itu, struktur ayatnya lengkap, padat dan berkesinambungan menjadikan mesej mudah difahami oleh pembaca akademik. Yang kedua, penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif bermaksud penyampaian maklumat atau hujah tanpa dipengaruhi oleh pendapat peribadi, emosi atau bias. Penulis menumpukan kepada fakta, bukti dan data yang sahih bagi memastikan hasil penulisan bersifat adil, tepat dan berasaskan kajian ilmiah. Antara contoh ayat dalam lampiran ialah Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai kurikulum standard yang baru di sekolah rendah, menggantikan yang lama, Nur Atira Rosmadi dan Muhammad Zaharuddin Omar 2022. Ayat ini bersifat objektif kerana menyampaikan fakta yang sahih tanpa melibatkan pendapat atau emosi penulis. Penulis menggunakan bahasa formal dan rujukan akademik yang sah untuk menyangkut maklumat, menjadikan penulisan lebih neutral dan berasaskan bukti. Yang ketiga ialah penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas bermaksud penyampaian idea dilakukan secara teratur, mudah difahami dan tidak menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Dalam penulisan akademik, kejelasan dapat dicapai melalui penggunaan struktur ayat yang lengkap, tata bahasa yang betul serta pemilihan istilah yang tepat dan konsisten. Antara contoh ayat dalam lampiran ialah penggunaan penulisan multimedia dalam pendidikan adalah satu alternatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Ayat ini jelas kerana menyampaikan idea secara terus dan mudah difahami. Penulis menyatakan tujuan dan hasil penggunaan multimedia dengan bahasa yang tersusun serta tepat tanpa unsur kabur. Penulisan seperti ini mencerminkan ciri penulisan akademik yang jelas, fokus dan objektif sejajar dengan kehendak gaya bahasa ilmiah dalam bidang pendidikan. Yang keempat ialah struktur paragraf yang logis. Struktur perenggan yang logis bermaksud susunan ayat dalam perenggan disusun secara teratur dan mempunyai aliran idea yang jelas, bermula dengan ayat topik, diikuti dengan huraian, contoh atau bukti dan diakhiri dengan kesimpulan. Antara contoh ayat dalam lampiran adalah hal ini sudah tentu dapat membantu mempertingkatkan lagi pencapaian murid. Seterusnya dapat menghasilkan modal insan yang menyeluruh bagi merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ayat ini merupakan contoh penutup perenggan yang logis kerana merumuskan dan menghubungkan idea sebelumnya secara tersusun. Sebelum ayat ini, penulis menghuraikan tentang pelaksanaan KSSR dan KSSM serta bagaimana kurikulum memberi tumpuan kepada kemahiran abad ke-21. Ayat ini menjadi penyimpul yang logik kerana menghubungkan sebab dan akibat, pelaksanaan kurikulum, kemudian peningkatan pencapaian murid, seterusnya pembentukan model insan berkualiti. Hal ini dapat membantu pembaca melihat kesinambungan idea dengan jelas. Yang kelima, perkembangan idea secara logik koheren dan kohensi. Antara contoh ayat dalam lampiran adalah pelaksanaan kemahiran PAK 21 dapat melahirkan generasi baharu untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan yang timbul dalam warga industri, ekonomi global, perubahan pesat teknologi, limpahan maklumat dan penggunaan komputer sebagai satu keperluan dalam kehidupan seharian. Nur Azli Muhammad Rusdin dan Siti Rahimah Ali 2019. Yang pertama, logik. Ayat ini menunjukkan hubungan rasional antara pelaksanaan kemahiran PAK 21 dan hasilnya, iaitu melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Aliran idea ini masuk akal dan berasaskan fakta pendidikan semasa. Yang kedua, koheren. Idea berkembang dengan teratur daripada pelaksanaan kemahiran, seterusnya kesan kepada generasi dan kemudiannya senarai cabaran dunia sebenar. Struktur ini menunjukkan kesinambungan, pemikiran yang jelas dan tersusun. Yang ketiga, kohesi. Penggunaan kata hubung seperti dan serta susunan frasa yang paralel iaitu industri, ekonomi global, perubahan pesat teknologi yang mengukuhkan pertalian antara unsur dalam ayat yang menjadikan wacana lebih padu dan lancar dibaca. Kesimpulannya, keutuhan wacana, kejelasan penulisan dan penggunaan sumber rujukan yang tepat merupakan elemen penting dalam penulisan akademik.
Keutuhan wacana memastikan idea disusun secara logik dan sistematik, manakala kejelasan membolehkan pembaca memahami isi dan hujah dengan mudah. Sementara itu, penggunaan sumber rujukan yang betul bukan sahaja memberi kredit kepada penulis asal, tetapi juga meningkatkan kredibiliti dan ketepatan penulisan. Gabungan ketiga-tiga elemen ini menjadikan penulisan lebih mantap, meyakinkan dan memenuhi piawaian akademik.